SPR tu tak ke mana ni, sebab tu insurans dia adalah satu platform yang paling penting untuk mengekalkan kita punya kehidupan. Zaman sekarang ni, you pergi kerajaan, saya nak kata kerajaan tak bagus ya, boleh, tapi tunggu dah lama. Contoh you accident, tangan dah putus sedih, pergi ke kerajaan, dia layan you tak? Layan, tapi waktu tu ada 100 orang yang akan putus. So ketika nak tunggu queue, tangan tu sempat kering dan saraf sempat tidak berfungsi, dan kemungkinan tangan tu yang pakai. Sebab tu kalau kita pergi yang swasta, no money no talk. You ada duit, you ada insurans, dia akan layan. Even you pergi swasta, benda pertama ada insurans tak? So benda yang paling penting untuk you sebagai orang yang biasa, yang berkahwin khususnya. Sebab bila you berkahwin, gaji you sekarang Malaysia orang gaji RM2,500. RM2,500 bawah RM5,000. Masuk hospital dia tak ada RM10,000, RM20,000. Minta maaf banyak kalau kita per hari, betul tak? So ketika gaji saya RM7,500, saya dah buat insurans untuk keluarga saya. Waktu tu saya beli insurans yang paling rendah lagi, ukur baju badan sendiri. Sebab tu bila anda dalam fasa yang di bawah, jangan sudah insurans. Insurans, zakat, duit untuk parents, tiga ni megang peran penting. Sebab kita banyak kan jatuh flop susah bila menghadapi masalah kecemasan. Dia tak ada ni, apa yang boleh kita gadai motor? Kalau boleh gadai ni, gadai diri. Malah lama. Kalau